Dalam musim Liverpool yang terumbang-ambing sekarang ni, banyak pemain yang akan kita nampak tenggelam lah. Tapi masih ada juga pemain yang masih lagi shining. Orang kata playing through adversity. Pemain yang aku maksudkan adalah Dominic Szoboszlai lah. Apa yang paling ketara bagi aku ialah bagaimana Szoboszlai ni nampak begitu menyerlah in every positions untuk musim ni. Main sebagai wide midfield solid, letak sebagai deepest pivot, dia pemain paling menyala sekali. Ada few deadly over the top pass yang aku ingat. Bila turun main sebagai right back, at least boleh juga gantikan sedikit kualiti hantaran daripada Trent Alexander-Arnold yang sekarang ni memang kita hilang lah. Probably antara pemain utility terbaik di dunia sekarang ni. Dia ni macam James Milner zaman moden lah, tapi masih lagi muda dan aku rasakan perlu satu posisi yang tetap untuk dia. Nampak macam jawapan terbaik untuk lebih daripada satu position, dan itu masalah sebenarnya. Aku tengok satu stats tu, posting daripada Premier League kot. Most successful final third pass in the Premier League this season. Yang pertama sekali Elliot Anderson daripada Nottingham Forest, 156 pass. Tempat kedua tu Dominic Szoboszlai dengan 154 pass. Jadi statistik ni aku rasa sangat impresif, memandangkan dia ni diletakkan di semua tempat atas padang. Orang kata satu solusi taktikal yang serba boleh, tapi kalau contohnya ada slot tak berhati-hati, dia boleh jadi dilema jangka panjang lah untuk Arne Slot sendiri. Aku yakin yang Szoboszlai juga dia ada preference nak main dekat mana, nak main dekat number 10 ke, nak main deepest pivot ke. Kalau contohnya dia kekal dekat Liverpool lama, aku memang nampak Szoboszlai ni memang patut jadi kapten Liverpool selepas ni. Kapten negara sendiri sejak daripada umur 22 tahun. Kalau tak silap aku, kapten yang paling muda dalam sejarah Euro. Semua orang suka dia, tak kisah fans dan juga teammate. Memang tak ada langsung masalah. Lari tak berhenti, main 90 minit setiap minggu, still bagi persembahan tahap man of the match. Cuma sayangnya struktur Liverpool sekarang ni memang tengah huru-hara. Kalau dah, aku rasa musim ni ialah musim di mana kita boleh nampak lah dia naik satu lagi level ke atas.